Assalamualaikum. Selamat pagi. Pukul 11 mengambil pukul 12 hari dia. Aku yang tak faham ni duduk Nazira ni daripada awal. Dia dengan Mitoto ni apa benda. Dia nak masukkan apa benda cerita dia ke dalam apa benda yang aku buat. Yang nak Mitoto. Yang pasal hutang kedai tu apa benda barang-barang yang diambil budak Nazira ni apa benda bagi orang. Barang-barang dalam kedai aku ni tak berbayar. Macam Mitoto ni apa benda ni. Lepas pada tu dia menghapuskan apa benda buku hutang yang Mitoto apa benda geng-geng yang ambil tu. Orang cakap tu, awak jangan ada dalam kedai, awak jangan ganggu kedai. Tapi itulah, bila kita cakap tu seolah-olah macam kita suruh dia ada dekat kedai aku tahu. Duduk Nazira dengan api. Kita kata jangan. Seolah-olah kita ni macam kita sungguh. Macam kita ni sungguh-sungguh dia duduk dia sungguh-sungguh ganggu dia tu. Sekarang aku tak beli siapa kau apa benda kau. Sekala kau bagi hutang apa benda orang yang kau bagi hutang apa benda ni tapi nak main. Pasal kedai tu aku nak minta pihak kerajaan Malaysia. Pihak kerajaan Malaysia dengan apa benda urus niaga kedai tu untuk cek balik keseluruhan semua setiap urus niaga yang dilakukan. Kenapa kau nak kena ganggu aku ni Nazira? Seorang tak ada ganggu kau. Habis tok nenek sampai nenek moyang habis kena ganggu. Ada statement dengan dia. Budak Nazira ni dengan Dapi ni. Dia nak kena masuk, dia nak kena duduk dalam kedai tu, dia nak kena ganggu urusan kedai. Dia nak kena ganggu kehidupan aku. Geng baju aku, apa benda barang-barang aku. Dengan geng gila tu. Geng-geng kaki pau, konon-konon kereta. Unit sekretariat daripada Hamid Andani, Tubahan Arab. Unit Liga, apa ni, Liga Gigolo ni. Yang budak-budak Nepal ni. Kan? Ada sekali tu, ketua polis negara yang ada dekat situ. Anak kecil tu ada duduk dengan budak Nepal tu. Dia dukung, kena pilih. Kan? Aku masih tak ingat apa. Abang dia ada kita ada duk makan kat situ. Alhamdulillah. Aku tak faham kan. Aku tak faham kenapa budak Nepal tu nak kena ganggu anak bini ni kat situ. Dia nak kena bawa lagi anak tu. Bawa lagi lah, jangan ganggu saya, jangan ganggu kedai. Apa yang kena kaitan dengan duit dengan budak Nepal tu, dengan Nana ni, dengan Bikam ni. Aku nak minta putusan dia buat pada pihak keluar. Setiap urusan niaga apa benda hutang, termasuk yang Mitoto apa benda geng-geng Mitoto ambil yang Ayub ambil daripada kedai. Termasuk yang orang dekat taman tu. 11 tahun dia ada hutang dengan kedai, betul yang tak kena bayar tu.